Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang masih ingat lagi kes 5 tahun lepas apabila adik Amir telah dibunuh oleh mak kandung dan juga suami baru dia. Kiranya bapa tiri dia lah. Hanya 3 bulan selepas keluarga angkat Amir menyerahkan Amir kepada mereka. Dan saya difahamkan kedua-duanya suspek telah dibebaskan oleh mahkamah. Ini yang saya faham melalui threads lah, dan juga hint yang diberikan oleh keluarga angkat kepada arwah Amir. Jadi saya nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan, mana dia korang yang masih lagi menyokong mahkamah dunia ni. Saya dah bagi tahu peringatan banyak kali. Mahkamah dunia ni bukanlah segala-galanya. Mereka bukan Tuhan, mereka tidak tidak terpalit tidak terlari ataupun tidak, orang kata apa, kata apa dah lupa dah, tidak bebas daripada melakukan kesalahan dalam membuat keputusan. Jadi kita tahu mahkamah akhirat lah mahkamah yang betul. Kita memang sedih untuk adik Amir. Saya sebab sampai saya lupa perkataan tu. Jadi apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, kuatkan semangat, kuatkan iman, percayalah bahawa kedua pelaku terhadap adik Amir, arwah Amir ni akan dibalas di akhirat besok. Di akhirat besok lagi teruk dia orang kena. Jangan risau ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini satu peringatan untuk tuan-tuan dan puan-puan lah. Mana saya tengok duk mengikuti kes Datuk Najib, pelbagai kes yang korang duk baca fakta kes golongan Walanun. Inilah dia bukti dia banyak, bukan satu saja. Di dunia ini hakim tak semestinya adil. Dan mereka bukan Tuhan, mereka bukan Nabi. Okey, terima kasih.